Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel 4A Campus. Okey, hari ni kita berada di Augustland lagi. Yang pertamanya kita nak camping lah. Dan yang keduanya kita nak buat review tentang kemah baru yang baru kami beli, pakai. Okey, iaitu kemah daripada Go Out Spring Hill. Kita panggil Fusi. Ataupun kalau kata dalam yang senangnya Gosh Fusi lah kita panggil. Okay. Kemah ni tak berat pun, lebih kurang dalam 13 kilo saja. Tapi kalau campur-campur dengan aksesorinya, boleh pergi dalam 15 kilo saja. So ringan, angkat sebelah tangan pun boleh. Okey, sebelum kita buka kemah ni, kita tengok apa ada isi dalamnya. Saya nak terangkan dekat sini dia punya saiz ukuran dia 410 kali 350 kali 200 cm. Ni dia punya ukuran kemah lah. Okey, jom kita buka. Okey, dalam beg ni tadi yang kita buka ni, kita akan dapat 7 item. Yang pertama ni kita akan dapat kemah lah. Di sini akan dapat kemah. Kemudian kat sini kita akan dapat rain cover. Rain cover dia ada CPU. Kemudian yang ni kita ada mesh untuk pintu. Kita dapat mesh. Kemudian yang ni kita akan dapat satu lagi pintu TPU juga. Nanti kita tunjukkan macam mana kejadiannya. Kemudian kita dapat sekali dengan dia punya ground. Ground ni terpulang lah pada kita, sama ada kita nak set up guna camp bag ataupun kita guna tilam, kita kena pakai dia punya ground ni lah. So ground ni dia datang sekali lah. Kemudian dengan benda ni, apa ke nama benda ni? Lupa dah namanya. Tapi kalau kata nak senang kita panggil skirt lah kot. Nanti macam mana kejadiannya nanti kita akan tunjuk juga. Kita akan pasang dan kita akan review. Yang paling penting ni sekali, dia akan bagi sekali dengan pump. Macam ni kemah A10 yang kalau katanya original punya, dia akan bagi pump manual lah. Tapi kalau kata ada bajet lebih, nak beli yang auto pun boleh. Tapi saya lebih selesa pakai yang manual. Tak sampai 5 minit pun insya-Allah kemah akan naik. Okay. Okey, kalau kita tengok kat sini dia ada tiga apa kita panggil ni? Lubang angin. 3 lubang angin lah. Okey, selalunya yang kebiasaannya saya buat, yang ni untuk tempat kita pump lah. Pump. Kemudian yang tengah ni untuk valve untuk kontrol angin. Kalau kata macam dah terlebih angin, dia akan kontrol lah. Dia akan keluar bunyi kan? Dia akan keluar bunyi lah. So yang ini kita kena buka selalunya. Kemudian yang untuk buang angin tu selalunya kita akan guna yang belakang ni lah. Tapi ni dia ada 3. Okey, jom kita pump. Kita tengok berapa minit. Tak sampai 2 minit dah naik kita punya Fusi. Macam ni lah rupa kejadian dia. Okay, jom kita kemas-kemaskan dulu, okey?
Okey, kemah kita dah siap dah naik. Jom saya tunjuk ruangan dalam dia. Okey, ruangan dalam dia 410 kali 350. Dan dia punya tinggi dia 200. Okey, dan dia punya bumbung ni boleh buka. Tadi saya dah buka dah zip dia. Dah buka dah. Dan ini kita boleh gulung-gulung dan lipat kat dalam ni. Okey. Dan yang ini mesh lah. Boleh nampak tak? Ni dia ada mesh kat sini. Okey. Kemah ni dia banyak ventilation. Yang ini kita boleh buka juga. Ini kita boleh buka habis lah. Nak jadikan pintu pun boleh. Pintu keluar masuk. Ni. Jadi, tapi kalau tak nak open sangat pun, kita boleh tutup. Kita boleh tutup dan kita boleh buka dia punya ni saja. Nampak mesh saja. Jom saya tunjuk. Kalau tak nak buka pintu semua, kita boleh buka luaran dia saja. Kat sini kita ada, saya tunjuk dekat sikit dah. Ni dia ada zip. Ni untuk pintu. Yang ni untuk mesh dia saja. Jom kita buka. So, kita gulung. Okay. Kalau nak mengelakkan daripada apa-apa serangga binatang ke nyamuk ke, so kita boleh buka macam ni je lah. Okay, selain daripada tu, kita ada ni juga, ruang untuk angin kat sini juga, ventilation dia. Ni kita boleh buka dan ini ada mesh dia juga. Ada mesh dia. Tapi yang ini hanya satu saja. Yang lain tu semua kita buka macam ni je lah. So senang cerita, kemah ni ventilation dia memang A. Depan, belakang, kiri, kanan memang boleh buka. Okay, sekarang ni kita nak pasang dia punya ground tu pula. Okay, jom. Okay, dia punya ground ni dia ada 6 penjuru tau. 1 yang saya tunjuk ni, 2, 3, 4, 5, 6. So di setiap penjuru ni kita ada tempat cangkuk dia. Okay, di setiap penjuru dia tadi dia ada tempat cangkuk dia lah. Ada lubang dekat sini, dia attach sekali dengan yang bawah ni. Kita masukkan je dekat sini. Kemudian kita tarik tali dia untuk bagi dia tegang. Jom kita buat semua dulu, nanti saya tunjuk kejadian dia macam mana, okey? Okey, kita dah pasang dia punya ground. Kita dah kemaskan, dah tarik. So dia memang akan jadi ni lah. Macam bersampan macam ni. Okey, jangan risau, memang air hujan takkan masuk. Even kiri kanan sekalipun, sebab di setiap kiri kanan dia ada lebihan ni tau. So lebihan dia kita bawa masuk ke dalam. Kat sini ada zip.
Tu ada zip, bawa masuk ke dalam. Dan bila kita ketatkan dia punya ground ni, so air memang takkan masuk lah. Setakat ni dah 2 kali kami pakai kemah ni. Hujan lebat macam mana pun memang tak pernah masuk air kat sini. Okay, ini adalah pintu dia. Pintu dia kita attach dekat zip. Okay, masukkan je dia dekat sini. Kemudian kita zip saja macam biasa. Kemudian kalau diperhatikan dekat sini ada zip yang kedua kan. Okay, zip yang kedua ni pula adalah untuk kita attach mesh ataupun TPU. Zip ni pintu depan ada, pintu belakang pun ada. Okay, kita ada jaring kat dalam ni. Ini adalah ruang untuk kita simpan pintu kita tadi. Kita dah buka habis. Kita gulung-gulung, kemas. Dan kita selitkan saja dekat ruang yang disediakan. Jadi tak adalah nampak berterabur. Okay, dan ruang yang dekat tepi ni tadi ada di setiap bahagian. Sebelah sini ada 2, sebelah sini pun ada 2 juga. Okay, ni pula kita nak tunjuk keluasan dalam dia. Okay, mat yang kami pakai ni daripada Shine Trip bersaiz L. So kalau nak better tutup keseluruhan, kita ambil 2 lah, 2 saiz L. So boleh cover sampai depan ni. Baik, sekarang ni kita nak tunjuk mesh dia pula. Macam mana cara attach dia. Attachkan saja dekat zip yang disediakan tu. So macam inilah kejadian dia bila kita dah bubuh mesh. Dia memang ada lebihan ni lah. Okey, yang dia punya skirt ni pula untuk kita zip dekat dia punya bahagian pintu. Supaya kalau hujan, air tu dia tak adalah masuk ke dalam. Kejadian dia bila kita dah pasang dia punya skirt dia tu. Jadi kalau tak nak tak nak nampak macam berserabut, boleh selit ke dalam lah. Lepas tu kita pack tali tu supaya nampak pintu lebih kemas. Okey, kita punya sesi pemasangan ni hampir siap. Last kita akan bubuh dia punya rain cover. Dekat atas ni kita bubuh rain cover. Rain cover dia ni ada 4 tali. Tali 1, tali 2, 3 dan 4. So kita kena kemas-kemaskan dia dulu. Lepas tu kita klipkan saja. Okey, tempat klip dia ada dekat dia punya tulang ni. Kita klip je. Dan kemudian kalau nak lagi kemas, dekat dalam ni ada dia punya tempat untuk grip dia lah. Tak nampak. Ni untuk grip dia. So nanti grip je dekat dia punya tulang supaya lebih kemas lah. Barulah nampak kukuh kita punya kemah. Okey, bila kita dah pasang rain cover, memang akan cover lah ni. Memang takkan masuk hujan sebab dekat rain cover dia ada TPU. So kalau hujan pun tak masalah, tak ada masuk hujan. So malam-malam, view malam-malam seronok lah. Kalau kita nak tengok bintang ke apa ke kan.
Baik, dekat atas ni ada disediakan tempat cangkuk lampu. Kat atas ni ada 2, satu, sini satu. Dan kat sini satu. Lepas tu di setiap penjuru ni boleh juga gantung apa-apa. Kat sini, atas ni, hujung sana. Macam tu juga dekat sebelah sini. Boleh gantung. Kemudian dekat pintu dia ni kita boleh buka tutup. Kalau nak tutup, tutup habis dia jadi macam ni lah. Tapi kalau kita nak ada angin masuk sikit, boleh buka. Dan lepas tu gulung, sangkut kat sini. So adalah angin masuk. Tapi kalau nak buka semua, kita buburlah mesh. Supaya binatang tak masuk, apa-apa serangga lah. Masih lagi orang kata terjaga. Okey, ini hasil selepas kita dah set up bahagian dalam. Ini saya pakai tilam queen dan juga single. Masih ada lagi ruang kat sini, dekat sini. So kalau untuk ruang fuksi ni boleh muat queen dengan king. Letak satu lagi single bed pun boleh. Dua-dua nak queen pun boleh. So muat je. So kalau untuk kemah ni, kalau untuk 4 ke 6 orang sesuai lah. Memang besar. Okay, memang selesa lah. Kalau untuk kami 4 beranak memang selesa sangat. Okay, untuk setup kami kali ni, kami sertakan dengan fly. Sebab nak memudahkanlah ruang memasak. Selalunya orang pakai kemah ni dia setup luar je, open je. Tapi kita lebih selesa ada fly lah. Okay, macam ni setup kami. Okay, so sampai di sini saja vlog untuk kemah fuksi, Gosh Fuksi. Kita jumpa lagi di next content. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Kalau ada apa-apa nak share, apa pengalaman ke apa ke, boleh tinggalkan komen. Nanti kita balas. Okay, bye. See you guys for the next content. Bye bye. Assalamualaikum.